Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Disebabkan cuaca hari ni bagus, mendung, elok je kan. So, macam biasalah saya keluar untuk ronda-ronda dekat kampung. Rumah-rumah dekat kampung ni walaupun korang nampak biasa je, contohnya dari kayu ke ataupun rumah tu kecil je, tapi sebenarnya korang tahu tak kat dalam rumah tu macam mana? Dia memang lain daripada yang lain ya, dan mungkin akan buatkan korang terkejut. Kejap lagi saya akan tunjukkan dekat korang sebab kat luar walaupun nampak biasa je, tak nampak mewah pun. Rumah dari kayu je tapi dalam dia lain. Sebab apa? Korang tahu tak orang kampung ni, diorang even nak beli sofa sekalipun kan, diorang akan beli jati punya tau. Jati punya ni RM10,000 ada, RM20,000 ada, RM30,000 ada. Dan kita boleh katakan memang barang tu tahan lama tapi harga dia pun boleh tahan jugalah ya. Okey, contoh macam rumah yang korang sekarang ni tengah nampak. Kat luar biasa je kan. Tapi kat dalamnya kalau korang masuk, korang buat house tour, oh my god. Semua tu akan buatkan korang terkejut. Mungkin dekat negara lain, perkara yang sama juga, benda yang sama juga. Cuma nak bagi tahulah kat Malaysia pun sama juga. Gitu. Rumah kadang-kadang saya buat video dari luar sebab takkanlah setiap rumah saya nak masuk, saya nak buat house tour kot. Terkejut owner rumah tu saat lagi. Sebab itulah macam yang ni merupakan salah satu contoh rumah, kawasan kat dalam rumah kampung Malaysia. Selalunya bila buat kenduri atau makan-makan kan, kita mesti akan jemput jiran-jiran, semua tu ajak diorang datang makan sekali. Walaupun buat simple-simple je, tapi kita tetap ajak kawan-kawan semua tu datang. Contohnya ada kenduri happy birthday ke, apa ke. Okey? Sebab itulah kalau korang nak tahu, saya selalu sangat kata, kita dengan Malaysia ni kan, hubungan silaturahim memang kita jaga. Dan ini adalah contoh rumah, walaupun orang kata biasa je ni, simple je ni. Tapi tetap cantik kan, mewah kan. Rumah biasa-biasa je tak apa. Yang penting kita gembira. Lagi satu, mungkin ada setengah orang yang dia kurang berkemampuan. Jadi sebenarnya nak tengok rumah tu mewah, ada emas. Korang tahu tak apa yang buatkan rumah tu lagi bagus, lagi berseri? Sebenarnya yang orang luar nampak, diorang nampak rumah tu besar, moden. Tapi yang penting tu kan, kat dalam tu, keluarga tu kena bahagia. Kalau tak bahagia, asyik-asyik gaduh je, buat apa nak rumah besar kan? Sebab itulah, selalunya kebanyakan orang menggunakan istilah rumahku syurgaku. Sebab apa? Kita tak tahu macam mana rumah tu kat dalam. Kat luar memanglah mewah. Kat dalam macam mana? Gitu kan? Lagi satu, bila ada setengah orang, diorang kata kotor busuk semua tu, saya rasa macam, oh mesti tak pernah masuk dalam kan. Sekali dia masuk dalam, entah-entah tak jumpa pintu nak keluar balik. Sebab apa? Besar sangat, cantik sangat. Saya bukanlah nak riak ke apa ke ya, tapi benda ni adalah fakta. Walaupun rumah tu rumah biasa je, rumah nak kata mewah tu mewah lah juga. Tapi kami bahagia. Dan ada orang pernah datang kan, orang dari negara lain, dia datang dekat kampung Malaysia, dia house tour satu rumah tu, and dia betul-betul terkejut. Wow, cantiknya. Dia kata dia tak sangka yang rumah kampung sebagus ni, secantik ni. Sebab ialah selalu kan dia orang dengar kampung ni asyik kena hina je, kena cakap macam-macam je. Macamlah kampung ni terlalu jahat. Sedangkan hakikatnya tidak. Kampung lah tempat yang orang-orang bandar akan jari apabila diorang stres. Sebab kampung ni aman, tenang, dan yang paling penting dia damai. Okey, tak adanya bunyi bising korang gaduh ke apa ke, tak ada. Apabila kita tengok kampung, kita akan teringat benda yang relax, yang natural. Sebab memang itulah yang menggambarkan kampung. Korang tengok rumah ni cantik kan? Okey, depan dia ada halaman rumah yang sangat luas. Kat tepi-tepi dia ada pelbagai jenis pokok-pokok. Tak kisahlah pokok buah-buahan ke pokok bunga ke. Semua cantik-cantik. Dan dia punya halaman rumah memang sangat besar. Ya, rasanya boleh parking dekat 10 kereta rasanya. Terlalu besar.
Rumah yang ni pula, ini pun rumah orang kampung juga. Jangan terkejut. Memang rumah ni dekat kawasan kampung. Tapi tak nampak macam tu kan. Sebab apa? Sebab rumah ni cantik, bersih. Satu sampah korang tak nampak. Dan satu soalan yang paling banyak saya dapatkan dan selalu sangat saya dapat. Kampung ni sepi. Mana orang dekat kampung ni? Kampung ni tak berpenghuni ke macam-macam. Saya pun nak bagi tahu sebelum ni dan kali ni saya nak bagi tahu lagi sekali. Kami ada kampung ni berpenghuni. Ada ke kampung yang tak ada penghuni? Rasanya tak ada kot. Ya, dekat Malaysia ni semua kampung berpenghuni dan siang tu memanglah tak ada sebab orang pergi kerja. Ada yang pergi sekolah, ada yang keluar jalan-jalan ke apa kita tak tahu. Dan kalau nak tengok kampung ni ramai korang tunggu time ada kenduri atau apa-apa. Time tu lah korang akan nampak ramai gila. Dan kawasan satu rumah tu yang buat kenduri tu kan akan jadi penuh tau. Bila diorang buat apa-apa majlis ke gitu. Rumah ni simple tapi kehidupan dia sangat-sangatlah harmoni. Macam tu juga lah dengan kampung ni. Simple je, kecil je tapi kehidupan orang kampung yang aman dan harmoni. Yang paling penting diorang semua ni bersatu padu tau. Contohlah dekat masjid ataupun surau. Ada makan-makan ke. Okay. Diorang ramai-ramai akan pergi bergotong royong. Memasak, memotong. Okay. Lepas tu malam tu barulah makan ramai-ramai. Macam pizza yang tadi korang nampak dekat awal video tu kan. Pizza tu owner rumah masak sendiri. Dia buat banyak-banyak tau. Puas kita makan dan yang paling best dia letak mozzarella tu banyak gila weh. Nak makan tu kan. Rasa macam sedapnya sebab selalu kalau kita beli dekat luar kan. Kita beli dekat kedai Pizza Hut ke apa kan. Korang tahu tak? First roti dia sangat keras. Kedua, topping tu macam kedekut gila nak bubuh. Padahal kita dah add on dah kot. Topping lebih. Dah add on sekali. Mozzarella lebih. Tapi still sikit kan. Sebab tu bila orang kita sendiri buat gitu kan. And yang paling best dia buat depan kita. So rasa macam sedapnya. Seronoknya. Semua sedap. Dan begitu juga lah dengan makanan-makanan yang lain. Sebab tu saya suka duduk kampung. Bersatu padu, semua buat sendiri, makan sendiri, barulah rasa macam puas gitu kan. Okay. Jadi okeylah semua, sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.